Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan berkaitan dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk slot Talaki Safinatun Najah petang Jumaat ini akan menyambung perkara yang ketiga daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ada 4. Yang pertama, yang kedua selesai dah. Sekarang pembicaraan perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga. Jadi kalau kira minggu ni, minggu yang ketiga dah ni. Pembicaraan perkara yang ketiga daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita memanglah semua kita pernah belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tapi pembelajaran kita itulah tahap mana. Dia ada tahap dia juga. Sebab kalau kita buka kitab fiqh yang kecil, yang pertengahan, kitab fiqh yang besar 4 mazhab contohnya, tetap ada tajuk pembicaraan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Mana semua kita ada pembicaraan, cuma pembicaraan tu pembicaraan yang level mana. Jadi insya-Allah walaupun kitab Safinatun Najah ni ringkas, insya-Allah saya akan memperincikan pembicaraan yang mana saya sering kali berpesan supaya kita ni biar ada buku catatan untuk kita tulis apa yang dibicarakan. Kalau sidang pendengar menggunakan pakai kitab Safinatun Najah, terjemahan Jawinya muka surat 5 baris bawah sekali. Dia ada terjemahan Jawi, dia ada terjemahan Rumi. Jadi yang saya pakai ni terjemahan Jawi. Kalau sidang pendengar pakai kitab Safinatun Najah hak terjemahan Rumi, kena tanda sedikitlah. Sebab saya hanya bawa hak Jawi sahaja. Muka surat 5 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-salisu
iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Terjemahan di bawah dia, bermula yang ketiga. Yang ketiga daripada 4 perkara, apabila berlaku salah satu daripada 4 perkara ni, membatalkan wuduk. Berjumpa, yakni bersentuh. Berjumpa, yakni bersentuh 2 kulit. Laki-laki, kulit laki-laki dan perempuan. Mana bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Kemudian lelaki dan perempuan yang bersentuh kulit ni besar keduanya. Bukan budak kecil, bukan. Maknanya besar keduanya. Yang lain keduanya. Yang lain ni ajnabi keduanya. Ajnabi ni orang yang boleh kita kahwin. Ajnabi ni orang asing yang boleh kahwin, bukan mahram. Bersentuh kulit ni, bersentuh kulit dengan ketiadaan dinding, yakni dengan ketiadaan berlapik. Dengan ketiadaan dinding, ketiadaan berlapik. Jadi hak berkaitan dengan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi ni, saya sudah memperincikan mengikut pandangan mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain. Kita fokus kepada mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan ajnabi ni, sengaja ke tak sengaja, yang menyentuh ke yang disentuh kedua-duanya, kalau ada wuduk, batal. Bersentuh kulit dengan kulit. Kalau bersentuh kulit dengan rambut, itu tak batal. Kemudian besar keduanya. Nanti saya akan bicara lagi sebab saya sudah bicara minggu lepas. Bersentuh kulit dengan kulit ni min ghairi hailin. Bersentuh dengan tidak berlapik. Dengan tidak berlapik. Kalau berlapik, walaupun lapik tu nipis je. Walaupun lapik tu nipis je. Mana kain tu kan yang sangat-sangat nipis. Bayang kita kata kau. Nipis sangat. Bayang kulit tu. Sebab kain yang tersangat nipis. Sekalipun kalau berlapik, wuduk tak batal. Walaupun berlapik itu, kain yang lapik itu bayang kulit. Nipis sangat-sangat. Contoh kain apa? Wallahualam, dah ada jenis kain yang nipis sangat-sangat tu kan. Maknanya memang nampak lah. Kulit memang nampak. Nipis sangat. Dia pun sentuh. Kulit dengan kulit tak. Tapi berlapik dengan kain walaupun nipis, wuduknya tidak batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita masih disentuh, contohnya kulit isteri dia, tetapi berlapik dengan kain yang nipis. Tapi disentuh kulit isteri dia tu, sentuh dengan syahwah. Sentuh dengan naik nafsu, naik keinginan. Tapi tidak bersentuh dengan kulit sebab dia berlapik dengan kain yang nipis. Tapi sentuh kulit isteri berlapik kain nipis itu memang dengan syahwat. Nafsu dia bangkit. Dalam mazhab Syafi'i, wudu tetap tidak batal. Tu disentuh dengan syahwat. Dalam mazhab Syafi'i tak kira syahwat ke tidak. Kalau tidak berlapik, wuduk batal walaupun tanpa syahwat. Kalau berlapik walaupun kain nipis, wuduk tidak batal walaupun sentuh tu dengan syahwat. Ini mazhab Syafi'i.
Mazhab Maliki Hambali dia ke syahwat. Sentuh dengan tidak berlapik, syahwat, batal. Tidak syahwat, tidak batal. Dengan berlapik, kain, nipis ke tebal tak kira lah. Mazhab Maliki Hambali ni. Walaupun berlapik sekalipun, dia peluk isteri dia, berlapik. Kain, baju yang isteri dia pakai tu dia 3 lapis. Ada baju luar, ada baju sejuk kot luar. Dia pakai baju, kemudian ada sejuk. Dia pakai baju sejuk. Baju sejuk kot luar ni memang tebal lah. Sebab tu dia panggil baju sejuk. Tiba-tiba, suami dia peluk dia. Suami dia peluk dia. Dengan syahwat lah. Suami peluk isteri dia tu. Tapi, tak kena kulit, berlapik dengan baju lagi. Baju sejuk lagi. Tapi dia peluk isteri tu dengan syahwat. Dalam mazhab Maliki, wuduk tetap batal. Dia ke syahwat. Mazhab Syafi'i, dia berlapik ke tidak? Kalau sentuh dengan tidak berlapik, suami isteri, wuduk batal. Kalau sentuh berlapik, walaupun kain yang nipis, berlapik, dengan syahwat sekalipun, wuduk tetap tidak batal. Guna sidang pendengar. Tu perlu pada tandaan tu. Tu perlu kepada tandaan. Ini saya sebut balik. Dia mazhab Syafi'i, sentuh dengan tidak berlapik, wuduk batal, kulit dengan kulit. Kalau dengan berlapik, walaupun kain nipis, wuduk tak batal. Sentuh tu syawah ke tak syawah, dia tak kira. Janji, kalau tidak berlapik, wuduk batal. Kalau berlapik, walaupun kain nipis, wuduk tidak batal, walaupun dengan syahwat. Mazhab Maliki Hambali, sentuh tanpa syahwat, wuduk tidak batal, berlapik ataupun tidak. Sentuh dengan syahwat, wuduk batal, sama ada berlapik ataupun tidak. Itu beza dia lah. Jadi mazhab Syafi'i kita, walaupun berlapik dengan kain yang sangat-sangat nipis, syahwat sekalipun, ingin sekalipun, atau suami isteri bangkit nafsu sekalipun, wuduk tetap tidak batal. Janji berlapik. Kemudian yang saya bicara lepas yang terakhirnya, lelaki perempuan tu besar keduanya. Besar di sini sampai hak diingini. 7-8 tahun lah. Hak yang diingini 7-8 tahun. Pandai ni. Hak yang diingini ni pada orang ramai lah. Pada orang umum. Budak ni umur 7-8 tahun. Budak ni segar. Tubuh dia sihat. Budak lelaki, perempuan sudah rasa ingin. Budak perempuan, lelaki sudah bangkit syahwat. Besar tu. Kepada umum. Tetapi dia, individu dianya, dia tengok budak umur 7-8 tahun, 9 tahun ni, dia tak ada rasa gapa. Tak kira. Dia kepada umum. Kalau disentuh, tetap batal. 7-8 tahun. Budak ni baru 4-5 tahun, 3 tahun barunya. Umumnya, budak 3-4 tahun, siapa yang rasa ingin? Umum dia gitu. Tapi nafsu dia nafsu gila barangkali. Nafsu pelik lah. Dia tengok budak perempuan ni, lelaki ni. Dia tengok budak perempuan walaupun 3-4 tahun, dia rasa ingin. Dia rasa naik syahwah dah dianya. Dia pegang budak tu dengan syahwat. Dia pegang budak tu dengan syahwat, hukumnya haram lah. Tapi budak 3-4 tahun ni kalau ke umum ramah, tak ada rasa ingin lagi. Tapi dia pelik. Dia ada ingin. Dia pegang dengan ingin budak tadi 3-4 tahun, hukumnya haram. Tapi wuduknya tetap tidak batal. Sebab ketika bukan kepada individu seseorang, kepada umum ramai. Besar tu orang ingin kedok. 7-8 tahun, orang ingin dah. 4-5-6 tahun ni orang tak ingin lagi. Begitulah. Mana kalau kata 4-5 tahun tu
bersentuh, contohnya adik ipar kita ke, umur 4-5 tahun, wuduk tak batal lah. Ataupun sepupu kita ke, 4-5 tahun, wuduk tak batal. Itu ajnabi belaka tu. Ipar ajnabi, sepupu ajnabi. Ataupun anak saudara kepada isteri kita ke, umur 4-5 tahun, bersentuh kulit dengan kita, wuduk tak batal. Pandai ni. Cuma gini je lah. Kalau kita bersentuh kulit budak perempuan ajnabiyah ni, budak perempuan ajnabiyah tadi lah, adik ipar, sepupu, anak saudara pada isteri kita, anak saudara pada isteri kita. Dia panggil, Terengganu panggil anak saudara sabit. Anak saudara sabit, anak saudara pada isteri kita. Itu ajnabi. Jadi kalau dia pegang budak adik ipar ni, sepupu ni, umur 3, 4, 5 tahun, memanglah wuduk tak batal. Tapi kalau sentuh, disunatkan ambil wuduk barulah. Sunat ambil wuduk baru. Sebab tidak dinafikan ada pandangan ulama' dikira dia tak kira. Janji ajnabi. Walaupun kecil, walaupun baru lahir sekalipun. Baby baru lahir sekalipun. Dikira wuduk batal. Jadi maknanya, bayi tu baru lahir. Bayi baru lahir. Bayi tu adik ipar kita, sepupu kita. Bayi baru lahir tu anak saudara kepada isteri kita contohnya. Kita pun ambil dukung lah. Bersentuh lah dengan kulit budak ni. Memanglah pandangan muktamad mazhab Syafi'i tak batal lah. Jumhur pun tak batal. Kebanyakan orang tak batal. Tapi tak dinafikan ada pandangan ulama'. Dia kata pandangan ahli zahir, Daud Zahiri. Dia kata batal wuduk. Sebab Quran sebut, aula masmun nisa'. Sentuh perempuan. Jadi nisa' di sini termasuk kanak-kanak yang baru lahir. Sebab apa dalam Quran, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum tu. Menyembelih oleh mereka itu akan anak-anak lelaki kamu. Ini puak Fir'aun ni. Menyembelih oleh mereka itu akan anak-anak lelaki kamu. Dan membiar hidup oleh mereka itu akan nisa'akum, anak-anak perempuan kamu. Bayi tu Quran sebut nisa' juga. Bayi tu Quran sebut nisa'. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiar hidup oleh mereka itu akan nisa'akum. Mana? Bayi perempuan kamu. Jadi nisa' Quran sebut terbenar bayi, terbenar kanak-kanak. Jadi aula masmun nisa', ada pandang mengatakan walaupun perempuan ajnabiyah tu bayi sekalipun, kalau kita sentuh wuduk kita batal. Jadi jumhur ulama', kebanyakan ulama' tak batal. Tapi kalau kita sentuh, disunatkan kita gi ambil wuduk yang lain. Sunat je lah. Kemudian lelaki perempuan ni ajnabiyah ini ajnabi kedua-dua, bukan mahram. Ajnabi ni orang panggil orang asing yang boleh dikahwini. Orang asing yang boleh dikahwini. Satu laginya mahram. Satu lagi panggil mahram. Yang kita haram nikah alat ta'bid selama-lama. Haram nikah hak selama-lama. Tu mahram. Haram nikah hak selama-lama. Bukan haram nikah sementara. Sementara macam mana tak boleh himpun. Mana haram nikah sementara? Dengan ipar haram nikah sementara. Pandai ni kakak dia mati ataupun bercerai habis iddah, boleh berkahwin dengan adik isteri tu pula.
haram nikah tu sementara je ipar ni. Tak boleh nak kahwin dengan adik isteri selagi dia belum bercerai dengan isteri dia. Maka haram nak himpun. Jadi haram ni haram sementara je. Hak tu ipar ajnabi, orang asing. Sama juga dengan anak saudara isteri. Haram kahwin dengan saudara isteri. Tapi kalau kalau kata isteri meninggal ataupun isteri sudah diceraikan, habis iddah, ataupun cerai tolak 3, maka segeralah boleh berkahwin dengan anak saudara kepada arwah ataupun bekas isteri. Sekarang ni isteri dia meninggal, ia boleh berkahwin dengan anak saudara arwah isteri dia. Isteri dia dicerai habis iddah, isteri dia cerai tolak 3, dia boleh berkahwin dengan anak saudara kepada bekas isteri dia. Jadi mana anak saudara isteri itu hanya haram nikah sementara. Itu dipanggil ajnabi, bukan mahram. Mahram ni haram nikah selama-lama, mu'abbad, selama-lama. Ingat baik tu, ipar ajnabi. Yang mana kadang-kadang ipar ni besar fitnah. Boleh berlaku macam-macam. Kena ingat baik. Abang ipar, adik ipar, bukan abang kandung, adik kandung, bukan. Itu ajnabi. Kita bicara di sini bersentuh wuduk batal. Bila ajnabi sidang pendengar, aurah wajib ditutup. Aurah wajib ditutup. Faham tak? Abang ipar, adik ipar, aurah wajib ditutup. Sebab dia adalah ajnabi, orang asing. Dan diharamkan berdua-duaan. Ini kena jaga sidang pendengar. Faham tak ni? Walaupun rapat ke macam mana, dah. Dia tidak ada nak rapat-rapat. Sebab itu ajnabi, orang asing. Kena ingat baik. Ibu bapa kena jaga-jaga. Ni kadang-kadang apabila kakak beranak, ibu kepada isteri ni, ibu kepada kakak beranak. Jadi mak kepada kakak ni, mak mutu pada suami lah, dihantar adik pada isteri dia supaya tolong tengok abang ipar. Jangan sekali-kali buat kerjaan seumpama ni. Sekarang kakak beranak, hantar kapung, dihantarlah adik kepada isteri ni supaya tolong masak untuk abang ipar, supaya tolong tengok-tengok anak saudara, anak kakak ni. Dah, kakak ni, isteri ni balik kapung, suami nak makan apa, anak kakak sekolah tu siapa nak cara. Nak balik kapung ikut mak, anak sekolah dah. Siapa nak cara makan, minum, makan, pakai? Anak kakak tu. Maka si ibu kepada kakak ni dihantar pula adik supaya tengok makan minum abang ipar, tengok makan minum anak saudara. Sidang pendengar, jangan buat seumpama tu sidang pendengar. Jangan buat seumpama tu. Ajnabi. Faham tak ni? Ajnabi, bukan mahram. Boleh jadi fitnah macam-macam. Faham tak? Boleh jadi fitnah macam-macam. Fitnah tak fitnah? Berduaan seumpama tu hukumnya adalah haram. Ipar adalah ajnabi. Ada ni. Batasan aurah kena jaga. Walaupun
adik ipar tu, abang ipar dengan kakak yang pelahara. Contohnya, adik ipar dilahirkan, moknya meninggal. Adik ipar dilahirkan, moknya meninggal. Faham tak ni? Moknya meninggal. Jadi, kakak lah ambil lah adik ni. Tolong jaga. Sekali dengan abang ipar lah. Jadi, abang ipar dengan kakak ni anggap adik macam anak. Ingat baik. Dengan abang ipar, tetap ajnabi. Melainkan kalau jadikan sebagai susuan. Ingat baik tu. Yelah. Adik ipar ni pelihara daripada kecil. Jadi macam anak sendiri dah. Masa tu pula kebetulan baru kahwin. Anak tak boleh lagi. Jadi adik ipar ni diumpamakan dengan anak sulung jadi. Tak. Adik ipar adalah ajnabi. Bukan mahram. Ini ingat baik. Sebab mahram ni yang haram berkahwin selama-lama. Sidang pendengar, biarlah saya sebut mahram. Bahasa Malaysia kita sebut muhrim. Tak apalah. Bahasa Malaysia kita sebut muhrim. Bahasa Arab sebut mahram. Jadi nak sebut mahram, jadi bahasa Arab. Nak sebut muhrim, jadi bahasa Malaysia. Tak ada salah apa pun. Muhrim, orang ihram. Itu muhrim bahasa Arab. Itu muhrim bahasa Arab. Faham tak ni? Muhrim bahasa Arab, orang ihram. Kalau muhrim bahasa Malaysia, orang yang haram dikahwini. Tak apalah. Sebutlah muhrim pun. Tak salah pun dari segi bahasa Melayu. Muhrim tak betul tu. Waktu orang ihram. Itu muhrim bahasa Arab. Awak cakap Arab ke cakap Melayu? Saya cakap Melayu muhrim. Muhrim ni orang haram nikah. Tak sedut balah lah. Tapi kalau saya sebut mahram pun tak apalah. Itu bahasa Arab. Mahram ni orang haram dikahwini. Tak sedut kira. Cuma mahram muhrim. Sumbang mahram. Kenapa bahasa Malaysia sebut sumbang mahram? Kenapa tak sebut sumbang muhrim? Tu wallahu'alam lah. Tanya ahli bahasa lah. Dok. Adik-beradik disebut muhrim. Berlaku perzinaan antara adik-beradik disebut sebagai sumbang mahram. Kenapa tak sebut sumbang muhrim? Adik-beradik tu bahasa Malaysia sebut muhrim. Berlaku perzinaan antara dua beradik tadi ni sumbang mahram. Kenapa tak panggil sumbang muhrim? Tu tanya ahli bahasa Malaysia lah. Tapi saya akan sebut mahram. Tak apalah. Nak sebut muhrim, sebutlah muhrim. Muhrim kalau bahasa Arab betul orang ihram. Tapi muhrim kalau bahasa Malaysia orang yang haram dikahwini. Kalau bahasa Arab orang haram dikahwini dipanggil mahram. Jadi saya sebut mahram. Jadi mahram ni ni minggu ketiga dah ni. Pembicaraan pekan ketiga dapat pakai membatalkan wuduk. Dah saya sebut je ni. Tak ada kira apa minggu berapa pun tak ada masalah. Selagi tak habis, insyaAllah minggu hadapan saya sambung pula. Perkara yang 3 daripada 4 perkara, apabila berlaku salah satu dan 4 perkara, membatalkan wuduk. Dia bicara bab mahram ni, dia bicara bab munakahat. Dia masuklah bicara berkaitan dengan mahram. Orang haram dikahwini. Orang haram dikahwini ni, dia dalam ayat yang panjangnya, surah An-Nisa, ayat yang ke-32 lah. Surah An-Nisa 32. Hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum
wa rabaibikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Sampai ke akhir ayat. Surah An-Nisa ayat ke-32. Panjang. Bicara bab mahram. Orang yang haram dikahwini. Orang yang haram dikahwini. Jadi mahram-mahram di sini, dia ada 3 sebab mahram ni. Mahram bin nasab. Mahram bil rada'ah. Mahram bil musaharah. Mahram bin nasab. Mahram bil rada'ah. Mahram bil musaharah. Mahram bin nasab ni, nasab lah. Keturunan. Mak, ayah, datuk, nenek, adik-beradik, bapak saudara, mak saudara, anak saudara, anak kandung, cucu kandung. Itu mahram bin nasab. Mahram bin nasab. Kemudian mahram bil rada'ah. Mahram bil rada'ah. Mahram dengan susuan. Mahram dengan susuan. Dia ada syarat-syarat dia lah. Mahram dengan susuan ni. Tapi mahram dengan susuan ni, hukum dia samalah dengan mahram dengan nasab. Yahrumu minar rada' ma yahrumu bin nasab. Nabi kata, hadis Bukhari Muslim. Haram daripada susuan ialah barang yang diharamkan dengan nasab. Dia sama je. Ibu bapa, nasab, mahram. Ibu bapa sesuang, mahram. Pada ni. Datuk nenek nasab, mahram. Datuk nenek sesuang pun mahram. Adik-beradik ibu kandung. Adik-beradik bapa kandung, mahram. Adik-beradik ibu sesuang. Adik-beradik ayah sesuang, mahram. Sama je. Anak saudara kandung, mahram. Anak saudara sesuang, mahram. Ibu saudara kandung, mahram. Ibu saudara sesuang, mahram. Gitu sama je. Pandai ni. Dia sama. Menantu kandung, sesuang. Menantu sesuang pun mahram. Menantu kandung, mahram. Menantu sesuang pun mahram. Dia sama je. Dalam hadis Bukhari Muslim, haram daripada sesuang barang yang haram dengan nasab. Mana kalau sesuang ni kita sipir dengan kalau nasab. Anak saudara sesuang. Mana? Kalau anak saudara kandung. Mahram tak? Mahram. Samalah. Ada ni. Kalau ibu tiri sesuang. Mana ayah kandung berkahwin dengan ibu yang lain. Ibu sesuang berkahwin dengan ibu sesuang berkahwin dengan suami yang lain. Balik semula kepada kalau ayah kandung berkahwin dengan ibu yang baru. Ibu kandung berkahwin dengan suami baru, mahram ke tak? Ibu tiri, ayah tiri mahram. Samalah. Ibu tiri sesuang mahram, ayah tiri sesuang pun mahram. Sama je. Kita nak kira mahram ke tak sesuang ni. Kita balik kepada kalau nasab keturunan. Faham tak tu sidang pendengar? Tapi nak bicara di sini mungkin ambil masa sedikit lah. Bab susuang. Sebab orang sekarang ni, biasanya susuang ni, contohnya dia ambil anak angkat. Contoh dia ambil anak angkat. Dia ambil anak angkat, dia jadikan anak angkat tu susuang. Faham tak ni? Tu orang sekarang. Orang sekarang ni dia pandai dah nak jaga hukum.
dijadikan anak angkat tu anak susuan. Jadikan anak susuan. Faham tak? Janganlah semata-mata ambil anak angkat. Kalau anak angkat lelaki, ambil anak angkat daripada anak saudara suami. Yalah, tak apalah. Anak angkat lelaki dengan bapa saudara tu mahram. Jadi ada bukan. Dia gini, orang buat ni tak cukup ni. Dia ambil anak angkat lelaki daripada anak saudara pada ibu angkat. Dia anak saudara ibu angkat, memanglah anak saudara dengan ibu saudara tu mahram. Jadi dengan ayah angkat lelaki dan lelaki. Tapi kalau boleh anak kemudian dia jadi sepupu. Sepupu tidak mahram. Pada ni. Jadikan susuan. Ni ada tanya ni, kalau abang kahwin ada anak tiri. Lain bapa, lain mak. Kalau abang kahwin ada anak tiri. Lain bapa, lain mak. Jadi anak tiri dengan datuk, nenek tiri mahram ke? Dengan anak tiri abang tu, dengan adik-beradik abang, macam mana mahram ke? Saya tak faham ni. Kalau abang kahwin dengan anak tiri. Kalau abang kahwin ada anak tiri. Lain bapa, lain mak. Jadi anak tiri dengan datuk nenek tiri mahram ke? Dengan anak tiri abang tu dengan adik-beradik abang macam mana mahram ke? Gini. Saya faham kok ning ni walaupun ayat dia tu. Kalau abang kahwin ada anak tiri. Lain bapa, lain mak. Ayat tu payah tu. Dia gini. Abang dia berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak daripada perkahwinan dahulu. Gitulah maksud dia barangkali. Abang dia berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak daripada perkahwinan terdahulu. Jadi anak tu menjadi anak tiri kepada abang dia. Persoalan dianya, dengan mak ayah abang dia tu, mahram ke tidak? Itu tidak mahram. Itu bukan datuk tiri, bukan nenek tiri. Dengan adik-beradik abang, itu tidak mahram. Faham tak di sini? Soalan ni jadi panjang kita ni. Tak apalah, kita ada 5 minit lagi. Kalau tak selesai minggu ni, minggu hadapan, cerita bab ajnabi mahram lah pulaknya. Ajnabi mahram pulaknya minggu hadapan. InsyaAllah. Jadi tak apalah. Banyak minggu pun tak apa ni. Banyak minggu pun tak apa. Kita nak selesai satu-satu persoalan. Jadi soalan dia gini. Abang dia berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak. Bila abang dia sudah bersama dengan isteri, maka anak isteri dia tu menjadi anak tiri kepada abang, jadi mahram. Sebab kalau berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak, selepas suami bersama dengan pasangan, bersetubuhlah, anak pada isteri itu boleh menjadi mahram. Kalau dia berkahwin dengan pasangan ada anak, dia belum bersama lagi dengan isteri dia, anak isteri dia belum lagi menjadi mahram. Ayat saya baca tadi kan? Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Ingat baik tu. Maknanya dia berkahwin dengan perempuan yang sudah ada anak, dia bersetubuh dah dengan perempuan tu. Anak tu menjadi mahram, anak tiri. Tapi kalau dia berkahwin dengan perempuan yang sudah ada anak, tiba-tiba dicerai perempuan tu, belum bersetubuh, maka anak pada perempuan tu bukan anak tiri, tidak menjadi mahram, dan dia boleh berkahwin dengan anak pada perempuan yang diceraikan sebelum dia bersetubuh. Tak apalah, kalau tu saya akan bicara lagi, ulang lagi minggu hadapan. Laju sikit ni sebab dia penghujung.
Jadi soalan dia, abang dia berkahwin dengan pang yang sudah ada anak. Lepas abang dia bersetubuh dengan ibu tu, isteri tu, maka anak tu menjadi anak tiri mahram kepada abang dia. Adapun ibu bapa abang dia, ibu bapa abang dia bukan mahram. Itu bukan ibu, bukan datuk tiri, bukan nenek tiri. Oh, ni saya sudah bicara dah dalam kelas-kelas pengajaran saya. Sini banyak kita terkeliru. Sidang pendengar, datuk tiri, kita berkahwin dengan pasangan yang sudah ada cucu. Nenek tiri mahram, kita berkahwin dengan suami yang sudah ada cucu. Kita jadi nenek tiri. Sebab kita kahwin dengan suami yang sudah ada cucu. Maka cucu suami itu menjadi cucu tiri kepada nenek ni. Nenek menjadi nenek tiri, tu mahram. Yang baik tu. Datuk tiri, nenek tiri ni kena letak molek, jangan letak salah tepat. Keliru hukum. Sidang pendengar, saya sebut balik ni. Datuk tiri, kita berkahwin dengan perempuan yang sudah ada cucu. Cucu isteri itu menjadi cucu tiri kepada datuk ni, mahram. Nenek tiri, perempuan berkahwin dengan suami lelaki yang sudah ada cucu. Maka cucu suami itu menjadi cucu tiri pada nenek. Nenek tu menjadi nenek tiri mahram. Adapun si abang ni berkahwin dengan pasangan yang ada anak dah. Abang tu dengan anak jadi anak tiri. Ibu bapa kepada abang tu ajnabi. Bukan datuk tiri dan bukan nenek tiri. Sama telah pula dengan adik-beradik abang tu pula. Bukan bapa saudara, bukan ibu saudara, bukan. Ajnabi. Sekarang ni, abang tu ayah tiri. Adik-beradik abang tidak menjadi mahram. Ke macam mana? Jangan jadi pening pula. Tak apalah. InsyaAllah saya akan ulang balik minggu hadapan. Cuma istiqamah lah. Istiqamah. Petang Ahad pukul 6 petang Ahad. Petang Jumaat pukul 6 petang. InsyaAllah. Tidak ada halangan. Slot Talaki Safinatun Najah akan bersiarang. Jaga je. Sidang pendengar, datuk tiri, nenek tiri, letak pada tempat betul-betul. Jangan salah letak. Jadi, anak kita ada anak tiri. Anak kita ada anak tiri. Anak kita berkahwin dengan pasangan sudah ada anak. Anak kita ada anak tiri. Kita ni bukan datuk tiri, bukan nenek tiri. Anak kita berkahwin dengan pasangan sudah ada anak. Maka anak kita ada anak tiri. Anak tiri pada anak kita lah. Kita mak ayah ni tidak dihukumkan datuk tiri, nenek tiri. Makna kita ni dengan anak tiri anak kita adalah ajnabi. Orang asing bukan mahram. Jadi, letak molek. Datuk tiri, nenek tiri. Ingat baik. Datuk tiri berkahwin dengan pasangan yang sudah ada cucu. Nenek tiri berkahwin dengan pasangan sudah ada cucu. Barulah dia panggil mahram. Namanya datuk tiri, cucu tiri. Nenek tiri, cucu tiri. Letak molek. Jangan gitu salah letak. Tak kena hukum jadinya. Kemudian satu lagi ni. Kalau anak saudara lelaki kepada mak tiri kita juga bukan mahram kan ustaz. Anak saudara lelaki kepada mak tiri kita. Anak saudara lelaki kepada mak tiri kita bukan mahram juga ustaz. Anak saudara kepada ibu tiri kita. Anak saudara pada ibu kandung kita pun bukan mahram. Ni soalan pelik ni. Anak saudara kepada ibu tiri kita juga bukan mahram kan ustaz? Anak saudara kepada ibu kandung kita pun bukan mahram.
Anak saudara pada ibu kandung kita sepupu lah. Nama dia nak mahram kat mana? Anak saudara pada ibu tiri. Oh lah, anak saudara ibu kandung pun bukan mahram. Sebab itu sepupu. Jadi soalan ni lah, anak saudara lelaki pada ibu tiri kita juga bukan mahram kat ustaz. Anak saudara lelaki kepada ibu kandung kita pun bukan mahram, dia panggil sepupu. Anak saudara lelaki pada ibu tiri sama telah bukan mahram. Jadi hak saya sebut tadi itulah, datuk tiri, nenek tiri, letak molek. Jadi kira-kira di sini ni kita berhenti di bab mahram. Mahram dengan nasab, mahram dengan rada'ah susuan, mahram dengan musaharah, dengan berambil-ambilan, ayah tiri, mak tiri, menantu, lelaki, menantu, perempuan. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan, saya masih lagi bicara as-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.